juga. Roncha Vernacular Halal Food and Drinks. Ada sekarang buruk. Oh, di depan nampak kita lah. Oh. Yalah, untuk apa? Tarai. Free ke apa? Ha? Banyak lah. Tak ada. Ha? Bayar lah. Jadi macam teh lah. Ada buah gulung macam teh tu. Oh, kat sini ada air free. Dia buat air tu sendiri. Ambil tu, cuci dulu panas. Gosong. Angkat tu cuci dengan air panas ni. Air free. Free ke? Free. Cuci dia. Basuh dulu. Buat air free. Buah jantai tu. Okay. Alright. Berapa sudu? Ikut ikut lah. Ni aku lupa kat ni. Takut teh lah. Buatlah. Ni free je dia kata. Free. Buat sendiri. Dia sejuk, dia biasa. Kita orang apa? Tertarik daripada restoran tadi. Dekat luar ni ada macam orang jual kuih-kuih. Kira macam orang kampung Thailand lah. Jadi kita nak try nak tengok apa yang ada orang jual kat sini. Dia menarik kat sini. Oh, ada goreng-goreng. Ayam goreng. Ada orang jual. Ada Wah, je geng ni. macam menarik tengok kan. Dia rasa ke dia orang? Oh, ikan masin ha. Ni roti dia mesti sedap. Oh, penuh gula. Butter dengan gula kot. Ha. Dah banyak-banyak macam tak tahu apa nak pilih pula. Apa ni? Pulut pisang. Dalam pisang. Dalam pisang. Ya. Ini bagi free. Ya, pedas. Ni dia bagi free bagi semua. Sedekah. Sedekah. Terima kasih. Kali datang pula. Terima kasih. Kita ambil yang paling Ini pulut ikan masin yang macam advance sikit lah. Ada ikan masin, ada daging, ada ikan bilis. Pulut dia warna hitam dan letak kelapa sikit. Yang bini aku makan ni rasa siam. Daripada first datang cari tak jumpa, hari ni baru jumpa. sudu dia bagi ni sudu untuk kita minum teh je ni. Itu makan sikit. Ada nyik kan. Patut dia tak nampak orang gemuk banyak kat sini. Sebelum kita sampai kat Danuk, kita kena singgah dua tempat. Central Hat Nyai Dengan makro. dengan lepas ni Makro. Sejam-sejam orang bagi masa untuk kita jalan-jalan. Jadi nak cari apa pun tak tahu kat sini. Sama macam Aeon kita je kot. Buat 100 okey. 100 okey ya. Satu jumpa. Dah plastik je kot. Pegang je kot. Apa nama dia ni? King Octopus. Baiklah ya. 100 bat. 100 bat RM13. Betul. 5 ketul. Dapat 5 ketul sotong.
Sos bawang memang plain lah. Sos memang padu lah. Sos dia memang padu. Sos sedap. Ini 660 bang. Berapa? RM70. Dah makan 660. Sebab dia penting kan. Dia free apa? Premium. Oh, boleh duduk dalam portion. Lagu mana eh? Ni ke Thailand, lagu Indonesia. Kalau Sisa je. Sedap. ini aku ada ambil bang aku berapa? Ya, Tadi daripada Central Hanyai ya. Sekarang ni kita orang dekat Makro pula. Belilah satu periuk nasi goreng. Ada kot? Borongan last. Last untuk CVE. Dapat dari CVE lah. Borongan kali tak habis. Mungkin sekali lagi. Sampai kat Danau nak beli beras dari apa Central Hanyai tadi sampai kat Danau. Tak berdua baru sampai Danau. Dia untuk seorang boleh beli 5 kilo untuk beras wangi. Kalau untuk beras pulut boleh beli 3 kilo untuk seorang. Inilah dengan Cik Roshan. Cakap lah apa pun. Okey. Selamat datang, selamat tinggal. Nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah kita ada rezeki, kita boleh temu lagi tahun depan. Bolehlah booking Cik Roshan nanti untuk jadi guide kat Hanyai. Ikan semua yang terbaik. Tahu pun puji, takut. Dan lagi nak balik singgah pula. Beli pula pulut ayam pulut ayam goreng. Ya no. Ya, Sofia pulut ayam goreng. Pulut bang. Abang nak. Baiklah pulut. Kita dua. Saya nak Jadi kira last kita orang punya stock ni. Lepas ni kita nak pergi ke pusat kosmetik Nak pergi tempat kosmetik. Lepas tu habis lah. Kita ada trip kali ni. Kita akan gerak balik lah ikut border Danau. Pergi jam ni. So kita gerak ke kosmetik di tempat. Last spot kita pergi kali ni sebelum keluar dekat ni spot sepadan yang kedai abang kosmetik. Abang kosmetik ada lalunya. Oh, ni nampak dia anak perempuan kita ni yang
Seronok dia pun ni. Okey lah. Teruskanlah happy-happy. Jangan ambil bakul tau. In the depth of my heart, a flame burns bright, a passion that won't depart, a love that takes Alhamdulillah, tamat sudah trip kami di Thailand. Seronok dapat luang masa dengan isteri, jalan sama-sama, makan macam-macam, explore tempat yang unik dan penuh cerita. Dari pagi sampai malam, memang banyak momen best yang susah nak lupa. Dapat tengok cara hidup orang, rasa sendiri suasana yang lain dari biasa, buatkan kami lebih hargai masa, rezeki dan kebersamaan. Terima kasih Thailand. Sampai jumpa lagi, InsyaAllah next trip pula.